So satu hari tu dapat surat tau. Surat ni tawaran ke SBP. Tawaran ke SBP ya. Oh, kita ni seronok sebab ni budak kampung. Dapat tawaran ke SBP. Lepas tu, tawaran SBP. Lepas tu masa buka tu saya yang buka surat tu. Bila buka surat tu, lepas tu tengok sekolah ni. Lepas tu kata, ni sekolah apa ni? Sebab ayah dulu dia mengajar di Seremban. Dia sempat posting di Seremban masa dia mengajar dulu. Di sekolah Seremban ni, sekolah Tengku Ampuan Durrah. Sebelah sekolah Tengku Ampuan Durrah tu sekolah Datuk Abdul Razak. Okey, masa tu. So, dekat sekolah Tengku Ampuan Durrah ni, ayah mengajar, ayah dah kenal sangat macam mana PL pelajar sekolah Sedar ni, sekolah Datuk Abdul Razak ni. Disiplin macam mana dia, maksudnya yang suka fly, isu bergaduh, budak boys school. Iyalah betul. Dia tahu dah perangai. Jadi dia sekolah Tengku Ampuan Durrah. Jadi bila saya buka tu, saya tak tahu, saya tak kenal sangat sekolah tu. Bila saya buka tu, dia sebab kita tahu lah, ayah saya dekat atas. Dia kata, "Abah, dapat surat SBP." Saya macam tu. Lepas tu abah saya kata, "Kalau Smart Labu okey, kalau Sedar jangan."